Ada soalan dia tanya, sedang mengandung waktu third trimester. Kemudian pergi check follow up pregnancy. Waktu duduk kadar darahnya tinggi. Kemudian apabila baring dia jadi normal. Hai awak. Saya tunggu suka berjumpa dengan ibu hamil, ibu yang TTC, pasangan TTC dalam pantang kan. Bila awak tanya soalan macam tu memang hati rasa macam membuat-buat nak menjawab soalan tu. Kita cuba awak bayangkan apa beza perasaan awak waktu awak duduk dan awak baring. Mana awak akan lebih tenang? Waktu awak duduk ke waktu awak baring? Kebanyakan orang apabila dia pergi ke klinik ke, pergi hospital ke, dia tu rasa macam senyap. Macam nak? Macam takut, macam sebut tak kena je duduk. Dia rasa berdebar kan. Kalau kita rasa macam tu, maksudnya diri kita dalam keadaan tekanan. Bila diri kita ketekanan, dia akan menyebabkan tekanan darah tu dia boleh naik lah. Bila tekanan darah tu naik, waktu kita tengah ketak-ketak tu kan, kita buat reading, dia akan jadi tekanan darah tinggi. Tapi kita nak bantu awak supaya awak emosi tu lebih relax, lebih santai kan. So awak disuruh untuk baring. Bila awak baring, awak rehat, awak cuba untuk tidur kan, awak tak nampak benda-benda lain. Mungkin orang ramai lalu lalang pesakit lalu lalang ke, tengok orang anak-anak nangis ke, ibu-ibu lain buat itu, buat ini, buat ini, doktor misi buat itu, buat ini kan. So awak tak nampak suasana tu. Dah baring awak macam macam tu. So kebanyakan orang memang macam tu. So kalau waktu rest, waktu awak baring, tekanan darah tu cantik, so Alhamdulillah, insyaAllah awak okey. Tapi awak kena, pas ni awak kena buat, tolong jadi awak supaya okey, pergi check je, tak ada apa-apa pun. Even kalau kita tenang waktu kita check tekanan darah tu, waktu kita duduk, insyaAllah tekanan darah tu akan normal.